Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan dan ruang untuk sama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam satu majlis yang dinamakan majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mendatangkan pahala dan menatijahkan syurga buat kita semua insya-Allah. Jadi insya-Allah seperti biasa kuliah maghrib saya adalah berkaitan dengan nama-nama Allah, nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik ataupun disebut sebagai Asmaul Husna. Asma' ni nama-nama, Al-Husna ni baik. Asmaul Husna tu bahasa Arab, bahasa Melayu dia nama-nama yang baik. Kalau ada orang nama Husna, baik maksud dia. Asma' ni nama-nama. Jamak pada perkataan ismun. Ismun satu nama. Asma'un nama-nama. Asma'ul Husna nama-nama yang baik. Asma'ullahul Husna nama-nama Allah yang baik itu ada 99. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan bahawasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillah tis'atun wa tis'ina isma, tis'atan wa tis'ina isma, man ahsaha dakhalal jannah. Ada dua riwayat. Satunya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, satunya dalam riwayat At-Tirmizi. Inna lillah tis'atan wa tis'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Nabi sebut bahawasanya bagi Allah itu 99 nama, 100 kecuali satu. Man ahsaha dakhalal jannah. Kata kunci dia pada dua hadis ni sama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang memikirkan makna, memikirkan tujuan makna dan beramal dengan tuntutan makna nama tadi, maka orang ini akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebut oleh hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama Allah yang baik. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung kepada nama Allah yang ke-59. Sebelum ni kita berhenti kepada nama Allah yang ke-58, Al-Mubdi'u, yang memulakan. Hari ini kita sampai kepada nama Allah Al-Mu'idu, Al-Muhsil Mubdi'u Al-Mu'id, Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id, Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum. Kita sampai kepada Al-Mu'idu. Jadi di antara nama-nama Allah yang baik dalam rantaian Asmaul Husna, iaitulah Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'id, yang memberi maksud Allah Subhanahu wa taala
yang maha mengulangi kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengulangi kembali. Tu maksud al-mu'id, Allah mengulang kembali. Surah rujukan kita adalah pada surah Ar-Rum ayat yang ke-27. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ini surah rujukan kita pada surah Ar-Rum. Maksudnya, dan dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk. Sebelum ni kita belajar tentang Allah yang maha memulakan kejadian. Dan Allah boleh mengulang kembali kejadian tersebut. Penciptaan manusia. Kalau kita tengok penciptaan manusia, Allah ciptakan manusia, kemudian Allah kata Allah akan cipta manusia kembali di hari akhirat nanti. Kalau kita fikir, tak logik boleh hidupkan orang yang mati. Tetapi Allah sebut Allah maha mengulang kembali apa yang dia telah buat. Dan semua itu adalah dengan ilmu dan kebijaksanaan. Kerana Allah itu alimun hakim, maha mengetahui, maha berilmu. Allah ni ada segala ilmu dan maha bijaksana. Jadi dalam surah Ar-Rum tadi maksud dia, dan dialah Allah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikannya hidup semula sesudah mereka mati. Sedang pelaksanaan yang demikian amalah mudah bagi dia. Allah menghidupkan, memulakan kejadian tu dan mengulang kejadian tadi, Allah sebut dalam Al-Quran, sangat mudah bagi Allah. Tidak susah perkara tersebut. Dan baginya jugalah sifat yang tertinggi di langit dan di bumi, dan dialah juga yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Ini Allah sebut Allah memulakan kejadian tu, dan Allah akan menghidupkan semula orang setelah pada mati. Hidup, mati, hidup kembali. Jadi kita boleh tengok daripada surah Ar-Rum ini, berdasarkan Allah menciptakan kejadian manusia, boleh mengulang kembali. Apa perkara yang boleh diulang kembali ni adalah dilakukan dengan ilmu. Dia bukan kosong. Tuan-tuan pandai gubah bunga lah sebagai contoh. Pandai buat bunga, pandai buat hiasan bunga. Dengan ilmu tu tuan-tuan boleh buat kembali bunga tu. Boleh buat kembali hiasan bunga. Tetapi itu adalah dengan ilmu, dan perkara itu adalah perkara yang hebat. Sebagaimana kisah Fir'aun menyuruh orang-orang dia menciptakan, membuat piramid. Piramid ni hebat. Nak sebutnya, Fir'aun ni suruh orang buat piramid, kemudian orang yang buat piramid tu Fir'aun bunuh. Pasal apa dia bunuh? Pasal dia tak nak bagi orang yang reti buat piramid tu buat balik piramid. Dia nak cakap zaman dia je yang ada piramid. Dia suruh orang buat piramid, bunuh orang buat piramid tu. Begitu juga yang berlaku di China. Patung, apa nama, patung terakota, terakota warrior. Patung terakota tu, maharaja dia suruh orang buat terakota warrior ni, kemudian orang yang buat tu dipotong tangan dia. Pasal apa? Pasal dia tak nak bagi ada orang yang buat sekali lagi patung tersebut.
biar zaman dia je. Sebab orang tu ada ilmu nak buat benda tu. Nak cakapnya Allah menghidupkan manusia kembali adalah dengan ilmu. Allah itu maha berilmu dan maha bijaksana. Dan tidak susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tengok juga pada surah Al-Ankabut ayat 19 dan ayat 20. Kita tadabbur ataupun memahami maksud di sebalik ayat-ayat Al-Quran ni berdasarkan dengan nama-nama Allah yang baik ini. Tengok pada surah Al-Ankabut ayat 19 dan ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau kaifa yubdi'u Allahul khalqa thumma yu'iduhu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maksud dia, tidakkah mereka melihat dan memikirkan bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk pada mulanya, kemudian ia mengembalikannya, yakni hidup semula sesudah matinya. Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. Ini Allah sebut sekali lagi. Allah cipta benda tu, Allah matikan, Allah hidupkan kembali, amat mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Mudah bagi Allah. Kemudian pada ayat yang ke-20 Allah kata, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Berjalanlah kamu di atas muka bumi Allah, fanzuru, dalam masa yang sama kamu lihatlah kaifa bada'al khalq, bagaimana Allah menciptakan kejadiannya. Ini antara sunnatullah. Dan Allah memerintahkan kita ni berjalan, tengok ciptaan Allah. Sebab tu jangan duduk terperuk je dalam rumah, berjalan, keluar berjalan. Pasal ini adalah perintah Allah ataupun sunnatullah. Dan orang yang berjalan ini dia akan dapat 5 perkara. Orang yang suka berjalan ni dia akan dapat 5 perkara. Tapi dengan syarat kerana Allah. Yang pertamanya, orang yang berjalan ni dia akan dapat apa? Akan dapat iman. Bila dia melihat ciptaan Allah. Dalam hadis Nabi kan ada sebut, dalam perjalanan kita yang jauh, bila tengok ciptaan-ciptaan Allah ni, kita kena sebut Masya Allah, Subhanallah. Benda-benda yang sedemikian melahirkan rasa pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melahirkan rasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perkara yang diperolehi oleh orang yang berjalan. Benda yang akan diperolehi oleh orang yang suka berjalan. Dapat iman yang pertama. Yang kedua, dia akan dapat ilmu. Orang yang suka berjalan ni dia akan dapat ilmu. Akan dapat ilmu, suka berjalan. Sebab tu Imam Syafi'i kata, kalau nak ilmu, musafirlah kamu, jalanlah kamu. Pergi, keluar daripada kepompong kamu, keluar daripada tempat kamu. Bermusafir ni keluar tempat asal kamu lah. Tu. Nak dapatkan ilmu kena berjalan. Ni duduk kat rumah terperuk, susahlah nak dapat ilmunya. Keluar daripada rumah datang ke masjid, berjalan, dapatlah ilmunya. Tu. Jadi yang kedua,
memperolehi ilmu. Orang yang mengikuti sunnatullah, suka berjalan ni, dapat ilmu. Yang ketiga, dia akan memperolehi hikmah ataupun pengalaman. Dia akan memperolehi pengalaman. Orang yang suka berjalan ni akan ada pengalaman. Macam-macam lah. Oh, dia pernah lalui benda ni, jadi bila berlaku di sesuatu tempat, dia boleh selesaikan perkara tersebut dengan pengalaman dia lah. Yang keempat, dia akan memperolehi kawan yang banyak. Orang yang suka berjalan ni, dia akan dapat kawan yang banyak. Tuan-tuan kalau nak kawan yang banyak, banyak-banyakkanlah berjalan. Kalau duduk rumah, boleh sekarang ni boleh dapat kawan online. Tapi tak lama lah kalau kawan macam tu. Cuma orang yang disebut sebagai orang yang suka berjalan ni, dia akan dapat kawan lah. Banyak kawan. Yang kelima, orang yang suka berjalan, dia akan memperolehi rezeki, sama ada sewaktu dia berjalan atau selepas pada dia berjalan. Dengan berjalan ni macam-macam boleh terjadi. Jadi inilah 5 perkara yang akan dikurniakan kepada orang yang suka berjalan. Dan berjalan ini adalah sunnatullah, benda yang Allah suruh kita buat. Kemudian kita tengok kepada ayat Quran tadi. Bila kita berjalan, Allah kata tengok kepada penciptaan dia, bagaimana Allah menciptakan langit dengan ketiadaan tiang. Rafa'as sama'i bighairi amad. Langit tu terangkat tanpa adanya tiang. Hebat. Bagaimana Allah menciptakan tumbuhan yang keluar daripada tanah. Walaupun ada orang dah simen dah tempat tu, ataupun dah letak mozaik ataupun longkang, tapi keluar juga daripada celah-celah mozaik tu tumbuhan. Kalau ada lubang kecil-kecil, keluar juga tumbuhan. Bagaimana Allah menjadikan perkara tersebut. Lihat, Allah kata tengok, summallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Allah kata apa dia? Kemudian Allah memulakan ciptaan itu semula pada hari akhirat. Tengok pada manusia-manusia yang Allah cipta ni, Allah akan cipta semula di hari akhirat. Dalam bentuk kejadian yang baharu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Bila sebut tentang Allah ni berkuasa menciptakan benda yang dah mati, hidup kembali. Ada disebutkan di dalam Al-Quran kisah-kisahnya. Salah satunya kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim dalam ayat 260. Bagaimana Allah menceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 260 tentang kisah Nabi Ibrahim. Dia nak melihat, dia nak lihat bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Apabila Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, Rabbi arini, Tuhanku aku nak tengok, arini, tunjukkan kepada aku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kaifa tuhyi, bagaimana engkau menghidupkan al-mauta, yang telah mati. Qala awalam tu'min, Allah tanya balik kepada Nabi Ibrahim, adakah kamu tidak beriman kepada aku? Allah tanya, engkau ni tak beriman ke dengan aku? Bagaimana ayat ni menunjukkan bagaimana para nabi ni dia suka orang panggil bersembang dengan Allah Subhanahu wa taala. Manjanya para nabi ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim balas apa dia?
Qala bala. Aku ni bukan tak yakin, bukan tidak beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi aku nak tengok benda tadi, nak tengok bagaimana engkau menghidupkan yang mati tadi. Liyatma'inna qalbi, supaya hati aku ni berasa tenang. Aku ni beriman kepada engkau, tapi kalau kau tunjukkan benda yang mati tadi hidup balik, baru hati aku tenang. Kita ni kalau kita sekadar dengar-dengar, kita percaya benda tu, dengar-dengar, kita jadi hati tak tenang pasal kita tak tengok depan mata. Bila dah tengok depan mata, baru kita yakin, baru kita tenang hati kita, pasal dah jelas benda tu. Tak kira lah apa benda sekalipun. Begitu juga para nabi. Begitu juga kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang duk hina dia. Betul ke engkau nabi? Betul ke engkau nabi? Ada kisah masjid pokok. Kisah masjid pokok. Yang ada dekat Tanah Arab sana lah. Masjid pokok ni, kisahnya Nabi ni orang hina dia. Orang kata, betul ke kau Nabi? Kau ni orang biasa macam kita orang je. Jadi Nabi ni dia tanya, timbul keraguan. Dia tanya, wahai Allah, dia tanya kepada Allah, betulkah aku ni seorang Nabi? Betul ke? Tunjukkan kepada aku bahawasanya aku ni seorang Nabi. Kemudian dialognya sama. Allah tanya, adakah kau tidak beriman kepada aku? Kemudian Nabi kata sama. Jawapannya nak menenangkan hati Nabi. Nabi nak tahu bahawasanya dia ni betul seorang Nabi, supaya tenang hati dia. Kemudian turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bagi tahu kepada Nabi bahawasanya suruh Nabi panggil pokok. Perintahkan kepada Nabi supaya Nabi ni panggil pokok tersebut datang kepada Nabi. Nabi panggil pokok tu. Ya syajarah ta'al. Wahai pokok, datang kepada aku. Pokok tersebut keluar daripada tanah, akar dia berjalan pergi kepada Nabi. Kemudian ditanya kepada pokok tadi, adakah Muhammad ni seorang Nabi? Dia kata, pokok tadi kata, engkau adalah seorang Nabi. Pokok tadi membenarkan bahawasanya Muhammad ini seorang Nabi. Barulah Nabi, maknanya lega hati dia. Sebab orang duk tanya ni, duk hina dia, kata kau ni bukan seorang Nabi, kau bukan seorang Nabi. Padahal dia dah yakin dah, dia dah beriman dah. Cuma nak bagi tenang hati dia dengan mulut-mulut orang. Mulut orang ni banyak bisa dia. Jadi pokok tadi kembali ke tempat dia dan duduk seperti asal kembali. Dan kemudian kerajaan Saudi menjadikan tempat tu masjid. Nama masjid tu masjid pokok orang panggil. Okey. Itu adalah kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbalik kepada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tadi dia minta Allah tunjukkan bagaimana menghidupkan yang mati. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim pelihara 4 ekor burung. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, qala fakhudh arba'atan minat tayr. Allah kata, engkau ambil 4 ekor burung, engkau jinakkan burung tadi. Allah suruh Nabi Ibrahim jinakkan 4 ekor burung tadi. Maksudnya jinakkan ni supaya burung tu boleh datang terbang kepada Nabi Ibrahim. Bila kita panggil dia datang, tu burung yang dah dijinakkan. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Selepas dijinakkan, Allah suruh, Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya cincang. Fasurhun, bukan potong tuan-tuan, cincang.
Kita kalau kat dapur memasak, potong dengan cincang ni lain. Kalau potong ni boleh jadi potong besar-besar. Tapi kalau cincang ni confirm halus-halus. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya cincang burung tadi, 4 ekor burung tadi Allah suruh cincang. Cincang, campur ke 4 ekor burung tadi. Cincang 4 ekor tu campur. Tuan-tuan agak-agak kalau tengok tu boleh hidup balik tak? Dah bercampur tulang burung ni dengan burung ni, kepala burung ni dah bercampur dengan burung ni. Allah perintahkan lagi, fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Dah campur, dah cincang, dah campur. Ambil yang campur tadi, bahagikan kepada 4 bahagian. Satu bahagian letak kat bukit ni, satu bahagian letak kat bukit ni, satu bahagian letak kat bukit ni, letak kat 4 bukit. Fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lepas letak kepada 4 bukit tadi, Allah perintahkan Nabi Ibrahim seru kembali burung tadi. Bila Nabi Ibrahim seru burung tadi, datang burung tadi bercantum sayapnya, bercantum kakinya seperti biasa. Nabi Ibrahim melihat kejadian tersebut. Itulah kejadian bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Tidak mustahil bagi Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Okey. Lagi kisah apa dia lagi? Tentang Allah menghidupkan yang mati. Bagaimana kisahnya? Ashabul Kahfi. Allah menidurkan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini selama 309 tahun. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dalam Quran Allah kata, Allah menidurkan pemuda-pemuda tadi 300 tahun mengikut ahli kitab, wazdadu tis'a, dan kita tambah 9 tahun lagi. Ditambah 9 tahun lagi, 309 tahun. Tidur selama 309 tahun. Bagaimana Allah tidurkan? Tetapi apa yang dirasai oleh pemuda Ashabul Kahfi ini, dia rasa macam tidur yauman au ba'da yaum. Aku rasa macam tidur sehari je. Rasa macam tidur ba'da yaum, setengah hari je. Rasa macam tidur setengah hari ataupun rasa macam tidur sehari. Tetapi hakikatnya orang tersebut telah tidur selama 309 tahun. Ini kisah Ashabul Kahfi lah. Bagaimana pemuda yang nak menguatkan keimanan mereka berlari ke dalam gua. Pasal bila dia bertemu dengan raja, warabatna ala qulubihim, Allah kuatkan hati mereka ni, Allah tetapkan hati mereka ni untuk bercakap di hadapan raja yang mempercayai amalan nenek moyang mereka. Raja ni mempercayai amalan nenek moyang sembah berhala. Akan tetapi pemuda-pemuda tadi dia percaya bahawasanya Allah lah Tuhan yang sebenar-benarnya. Jadi bila dia berhadapan dengan raja tu, raja ni zalim. Orang yang tak ikut kehendak dia, dia akan seksa dan dia akan bunuh. Bila dia tahu orang ni sembah Allah, mengesakan Allah, dia bagi tempoh 2 hari kepada 7 pemuda tadi untuk dia orang tukar agama dia orang, kembali kepada agama nenek moyang. Jadi bila diberi tempoh 2 hari, tempoh itulah pemuda Ashabul Kahfi ni melarikan diri masuk ke dalam gua bersama seekor anjing yang diberi nama Kitmir, salah seorang milik salah seorang pemuda Ashabul Kahfi tadi.
Jadi ini kisah bagaimana Allah tidurkan, kemudian Allah hidupkan, tanpa menuakan pemuda-pemuda tadi. Dia bangun, dia masih muda macam biasa, masih muda macam mana waktu dia tidur dulu. Dia tidak berubah. Begitu juga kisah Nabi Uzair. Nabi Uzair yang dimatikan Allah selama 100 tahun. Nabi Uzair ni disebut dalam Quran, disebut orang Yahudi sebagai anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nabi Uzair ni orang Yahudi kata anak Allah. Nabi Isa ni orang Kristian kata anak Allah. Tu beza orang Yahudi dengan orang Nasrani. Tetapi kita orang Islam mengatakan kita beriman dengan Allah, bahawasanya kita dalam Quran sebut kita mempercayai bahawasanya lam yalid wa lam yulad. Allah ni tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tak ada anak bagi Allah. Kita beriman dengan surah Al-Ikhlas tu. Allah tu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allahu Ahad. Allah itu Esa. Jadi Nabi Uzair ni dia sampai ke satu kampung, kemudian dia tengok kampung tu dah ditinggalkan lama oleh orang. Kemudian dia bagi tahu kepada Allah bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang mati di kampung ni, dan bagaimana Allah menghidupkan kembali kampung tersebut. Kemudian Allah mematikan Nabi Uzair. Kemudian Nabi Uzair dimatikan selama 100 tahun. Bila dia dihidupkan, dia kembali ke kampung dia seperti biasa. Dia tengok semuanya dah berubah. Bila dia tengok semuanya dah berubah, dan ada cicit-cicit dia dah. Kemudian bila diceritakan kepada orang kampung tersebut tentang kisah Nabi Uzair menceritakan kisah tersebut, orang kampung situ beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ada bukti bahawasanya orang yang dah mati dihidupkan kembali. Dia melihat keajaiban Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi itu adalah kisah-kisah bagaimana Allah menghidupkan kembali yang mati. Tidak susah bagi Allah. Dan Allah dah berjanji bahawasanya Allah akan menghidupkan yang mati ni. Kita ni akan hidup kembali di hari akhirat nanti. Jadi kenapa Allah menghidupkan yang mati? Dan Allah menjadikan setiap sesuatu itu mesti ada tujuan dia. Kenapa Allah menghidupkan yang mati? Dah mati Allah hidupkan balik. Kenapa? Mesti ada tujuan. Allah menjadikan sesuatu itu tidak sia-sia. Mesti ada tujuan dia. Tuan-tuan boleh tengok pada surah Yunus ayat yang keempat. Ini antara salah satu tujuan dia. Surah Yunus ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati bil qist. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Kepadanya lah kembalinya kamu semua sebagai janji Allah yang benar. Kita akan kembali kepada Allah. Itu janji Allah yang benar. Sesungguhnya dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikan, yakni hidup semula sesudah matinya, untuk membalas orang-orang beriman dan beramal soleh
dengan adil. Antara tujuan Allah menghidupkan orang yang mati ini, tujuan Allah menghidupkan orang yang mati ini, nak membalas orang yang beriman dan beramal soleh itu dengan adil. Dekat hari akhirat ni Allah nak balas orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil. Jadi tuan-tuan tak risau. Kalau tuan-tuan beriman, tuan-tuan beramal soleh atas dunia ni, dekat akhirat Allah akan balas dengan adil. Kita semua akan dipersoal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Setiap ada kamu adalah pemimpin, dan setiap daripada kamu akan disoal tentang apa yang kamu pimpin. Kita ni akan disoal apa yang kita pimpin. Jadi semua akan ada soalan masing-masing di hari akhirat nanti, dan Allah akan membalas dengan seadil-adilnya di hari akhirat nanti. Bagaimana seorang perempuan ataupun isteri. Isteri ni 4 je soalan dia dekat akhirat. Tak banyak berbanding dengan lelaki. Isteri ni kena soal yang pertama, bagaimana solat dia, bagaimana puasa dia, bagaimana dia memelihara diri, bagaimana dia taat kepada suami. 4 ni je dia disoal di hari akhirat nanti. Berbeza dengan orang lelaki ni yang disebut Nabi. Perempuan ditanya 4 ni, orang lelaki banyak benda dia kena tanya. Nampak atas dunia ni senang orang lelaki. Orang perempuan asyik kata orang lelaki ni senang lah atas dunia ni. Tetapi dekat hari akhirat nanti soalannya banyak. Walaupun nampak senang atas dunia ni, pasal tanggungjawabnya banyak. Jadi Allah sebut beriman dan beramal soleh. Allah nak balas orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa Allah sebut 2 ni? Beriman dan beramal soleh ini, kita berhenti seketika untuk bagi ruang kepada muazzin untuk melaungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita sambung sikit lagi berkenaan dengan Allah Al-Mu'id ini. Jadi kenapa Allah sebut tujuan Allah menghidupkan kembali orang yang mati tadi adalah untuk membalas dengan seadil-adilnya orang yang beriman dan beramal soleh. Allah sebut beriman dengan beramal soleh. Asas takwa adalah daripada iman dan amal soleh. Tak boleh amal soleh saja, tak boleh iman saja. Mesti ada 2 asas takwa.
Allah kata dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal takwa pergi ke alam akhirat nanti. Kerana sebaik-baik bekal adalah bekalan takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi nak beramal soleh ni tak senang tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kalau orang yang ada sejarah dah pernah jahat. Nak beramal soleh ni, setiap kita ni mesti ada kisah silam masing-masing. Ada yang memang dulu jahat betul lah. Jadi macam mana nak beramal soleh ni, mesti ada iman. Mesti ada iman. Kalau kita pernah jahat dulu, kita nak beramal soleh tak senang tuan-tuan. Tapi kalau orang yang ada iman, dia senang pasal dia yakin dengan Allah. Dia yakin dengan Allah, Allah tu akan menghidupkan kembali orang yang mati. Sebab tu orang yang berpegang dengan nama Allah Al-Mu'id ini, orang yang berpegang dengan nama Allah Al-Mu'id ini, orang tu dia akan timbul satu rasa takut. Takut ni ada dua. Sama ada orang tu takut dengan azab Allah, ataupun takut tidak mendapat keredaan Allah. Berbeza. Kalau tuan-tuan ada anak, biasanya kita takutkan anak kita ni kalau tak solat nanti Allah azab. Tu benda tu bagus. Rasa takut macam tu bagus. Tetapi takut yang dirasai para sahabat bukan takut tu. Takut yang dirasai para sahabat adalah takut Allah tak suka. Takut Allah tak redha. Sebab tu para sahabat ni digelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang diredai Allah dan mereka redha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Ni para sahabat ni pasal dia orang ni takut kepada Allah, pasal takut Allah tak redha kepada dia. Beza dengan kita ni takut, aku tak semayang kan Allah azab aku kan. Sama juga orang yang redha ni maksud suka lah. Redha ni maksud suka. Sama macam kita dengan mak ayah kita lah. Ada orang dia ni, kalau aku tak solat ni mak ayah aku rotan ni. Tapi ada orang dia tak fikir macam tu. Ada budak dia tak fikir macam tu. Kalau aku tak solat, macam mana keadaan mak ayah aku dekat akhirat nanti? Dia lain pemikiran takut tu. Ada takut sebab kena rotan. Tapi takut tu dua-dua bagus. Cuma nak dapat takut yang tahap para sahabat ni bukan senang lah. Begitu juga orang yang nak menjadi baik, nak mendapatkan redha Allah tadi. Orang yang berpegang dengan nama Allah Al-Mu'id ini, dia akan ada rasa takut. Jadi matlamat orang yang beriman itu adalah mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu matlamat orang yang beriman. Jadi begitulah tentang nama Allah Al-Mu'id ni yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan dapat memberi kebaikan kepada kita semua, dapat menjadikan kita orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi dalam surah Al-Mulk pun Allah ada sebut, ada dalam Quran ni banyaklah ibrah ataupun pengajaran yang kita boleh ambil. Dalam surah Al-Mulk Allah sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup dan mati tu untuk menguji di antara kamu siapa yang paling baik amalan dia. Tu. Jadi atas dunia ni buatlah baik dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sahaja yang saya dapat kongsikan pada malam ni. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.